Hari ni kita ada dekat Serenia Aqilah, rumah semi-D di Serenia. Rumah 2 tingkat, ada dalam 5 bilik plus 1 bilik kecil dan 5 bilik air. Jom kita tengok rumah ni. Ruang tempat letak kereta boleh letakkan dalam 3 ke 4 buah kereta dan dia punya pagar pula jenis folding gate. Rumah ni bestnya facing open. Rumah ni saiz dia dalam 40x80. Dia punya belah tepi ni banyak cermin. Cahaya semula jadi tu banyak masuk. Kita tak perlukan banyak guna lampu dalam rumah waktu siang. Dekat bawah tangga ada sedikit ruang, ada sikit bahagian untuk kita letak buat macam indoor garden. Dekat atas ada bahagian yang bagi cahaya semua jadi masuk. Belakang halaman rumah agak luas. Tepi bahagian rumah semi-D pun agak luas. Rumah ni freehold individual title. Kalau kita nak renovate ke apa, kita boleh tambah lagi dekat bahagian tepi ni. Ini design tangga dia. Okey, ini master bedroom untuk rumah ni. Master bedroom ni juga developer dah buat partition mungkin untuk open wardrobe. Master bedroom tandas dia besar. Siap ada bathtub lagi dan cermin pun besar. Jadi kepada siapa yang berminat boleh kontak nombor saya, insya-Allah kita set untuk view tengok rumah ni sama-sama.